Hari ni kita nak pasang camera trap. Dan ini adalah saki-baki hutan yang masih lagi ada lah. Dan kita cuba pantau dan lihat apa haiwan yang masih lagi berada di sini. Dan kita akan tinggalkan camera trap kita mungkin dalam lebih kurang dalam seminggu macam tu. So next week kita akan ambil lah kita punya camera trap. Okay sahabat, dalam hutan ni sahabat, kita redah-redah juga, tapi kita perhatikan keadaan sekeliling. Kita tak nak ada yang berbisa itu lah sahabat. Dalam hutan ni, kalau sahabat lihat laluan macam ni, ini sebenarnya laluan ni orang tak pernah lalu pun. Tapi kalau sahabat jumpa, ini sebagai panduan kepada sahabat-sahabat lah. Kalau sahabat-sahabat lost in the jungle, in the forest, so sahabat-sahabat perhatikan laluan ni dan ikut laluan ni. Jejak ni sahabat-sahabat mesti akan jumpa aliran sungai lah. Biasanya haiwan ni kalau dia tak pergi ke sarang dia, dia akan pergi ke aliran-aliran sungai. Dan ini bukanlah laluan manusia sebenarnya. Sekejap saya tunjuk pada sahabat ni. Contoh macam ni. Dekat skrin ni sahabat mungkin tak nampak, tapi kalau sahabat tengok secara live, dia nampak dia punya alur dia dekat sini. Okey sahabat. Seperti mana yang sahabat dapat lihat, di sini ada lopak air. So ini adalah sumber kepada hidupan liar dekat hutan sini lah. Okay, kita redah-redah juga. Kita risau ada yang arboreal tu, species arboreal, lebih-lebih lagi viper. Dan sini dekat Sarawak, species ni memang banyak dekat Borneo ni. Kalau di Sarawak ni lah, dari jenis apa ni, Tropidolamus subannulatus, kilat green-pilled viper. Itu paling familiar dekat pohon-pohon ni lah, ataupun di apa ni, di kayu-kayu kecil ni. Dia akan melilit dekat sini. Saya mungkin akan pasang camera trap dekat sini lah. Kita akan pasang dekat pohon ni nanti, mungkin dekat sini lah, mungkin. Dan kita akan halakan kita punya camera trap kita ke arah sana lah. Ramai orang tak boleh detect kalau di kawasan daun-daun kering macam ni lah. Dan ini adalah salah satu contoh sahabat di mana babi hutan apa ni ada di kawasan ni lah. Contoh macam belahan kuku dia. Okey, ni. Kalau ni kita tak nampak sangat. Yang ni kita nampak belahan dia. Daripada apa ni, kuku haiwan tersebut lah. Kadang-kadang dia dilindungi, so kita takkan perasan dan kita tak boleh nak detect ataupun jejak dia lah. Dia lebih kurang macam ni lah. Jadi kenapa saya pasang camera trap dekat sini, sebab kita nampak alur di dalam hutan ni macam ni. Dia memanjang, dia direct pergi ke lopak-lopak tersebut lah. Disebabkan itu saya nak pasang camera trap dekat kawasan ni. Manakah kita ada dua camera trap. Yang satu ni saya nak pasang dekat pokok besar tu, dan akan hala ke lopak ni. Satu lagi nanti saya tengok macam mana, tapi kita pasang dekat sana dulu. Lepas kita pasang camera trap kita ni nanti sahabat, nanti kita akan bersihkan dekat depan ni, supaya dia tak jadi menghalang camera trap kita lah. Sebab depan-depan ni berluka sebenarnya, bersemak juga dengan pokok-pokok kecil ni. So nanti kita akan bersihkan dekat depan ni, supaya tumbuh-tumbuhan dekat depan ni tak menghalang kita punya kamera kita lah. Nanti saya halakan camera trap ni ke kolam sana tu. Tinggal kita nak on je. Okey. Tadi tu kita pasang dekat sana, dan yang lagi satu kita pasang sini sebab saya nampak alur haiwan. Dan nanti kita bukan tinggalkan kosong lah, kita akan letak umpan juga dekat situ. Lepas tu kita keluar lah daripada hutan ni. Ok sahabat, pisang kita taburkan sini sikit.
Lepas tu kita ada buah cempedak juga. Cempedak ni sebenarnya adalah kegemaran landak lah sebenarnya. So dekat Malaysia ni kita ada 2 spesies landak lah. Cuma saya lupa nama saintifik dia. Sebab saya tak fokus sangat pada mamalia ni sebenarnya. Okay. Kita punya camera trap dekat situ. Okay, buah. So suasana hutan je. Kalau kita masuk seorang tu, kita ada rasa meriang-meriang jugalah. Kita ada rasa dia punya feel creepy dia tu kalau kita seorang-seorang kan. So saya tak boleh lama-lama dekat sini. So kita kena keluar cepat-cepat. Jam sekarang pun 17.08 lah sekarang ni. So kita kena keluar. Dan hutan ni, kalau kita berada di tengah-tengah hutan ni, macam ni lah dia punya suasana dia. Dia agak gelap, dia cepat gelap lah. Tambah-tambah cuaca mendung. Macam ni ya sahabat. Sekarang ni 18.17 minit. So kita tamatkan video kita setakat ni saja sahabat. Okay, next week kita datang lagi untuk check kita punya camera trap kita. Alright.